entar TV ah. Tu lihat rokok keluar tu ah. Binti apa? Binti tak ada binti tu. Tu baca weh lah ini beli rokok situ nak ada rokok. Balik rokok juga. Pisang ada lah. Jual lah pasal Jumek tu lah. Minta saya binti ke dia ntar weh. Mana ada binti? Baca weh kau menjual saya yang kembali keluar tu. Jual lah keluar tu ah. Malin Bawa ni besar. Yoga kau ada mah. Pisang ah. Ayolah kau barang kada jual kalau ke orang kau. Tergantung saya lah jual. Yang penting laku. Dah lah terbau jam tu. Siang lu ambil tengah 2 balik tu. Pawi pasal kau lah lapar lah minta panjang kau dah lo manggarati kau yang panjang. Kalau itu tu. Lang ni celonya kalau mereka talok kau nak lain. Lah, bang tu. Kalau dia dah tunggu lo kumbu gua. Ayo, pulang ayo. Ayo. Ha. Yo, pulang alai. Lapar apa weh kau mak? Yo, makan dulu tak leh ada sambal. Diam ayo. Lah usah ronda apa. Yo, betul ronda apa sudah. Yo, baru bagi ronda mah aku. Hey. Ali lah masuk ke lubuk ni nah. Tu pak. Ai, abe minum kau masuk duduk. Ali onda kau nak kena onda kau ni jual kau. Lihat lah. Ya. Ya. Mama kalega punya mama kalega deh. Awak menjual pisang batang untuk beli rokok. Awak ndak banyak bayi seperti ini deh. Ayo Allah. Bagi itu lah. Keladang cilung pisang ada pisang boleh. Datang lah ada pisang baban, pisang batu, pisang apa? Ada boleh. Pisang. Sialah dari pagak ambil pisang. Dia tak puyuh talu ambil pisang. Ganti patang. Awak pisang awak ni bayi-bayi deh. Mama kalega ya nah. Lumayan. Woi, kau talu. Apa ngambil pisang dan? Run. Hah? Yulah lah kemanakan yang tak banyak. Tamu dia dah baik kalau kau talu rumah. Man deh. Pisang tadi jatuh lo Atu bala kata orang kampung kata orang gaib ni beko deh. Pisang pisang mamak tu mah kecil mana. Apalagi macam mamak kalega tu mah padi kali wai. Ayolah lah kena beang tu mah.
Baca lo ya. Mak apa ini ya? Matilah beko bisa nyawa tinyo. Mama tu kebancin orang kampung. Matilah.